السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, yang saya muliakan penceramah kita pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Husaini, yang saya hormati Tuan Imam, Pengurusi Surau, Barisan Hikmat Berkuasa, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, seluruh muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi Alhamdulillah, ada sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita masih lagi beri ruang dan juga peluang sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Jadi tanpa masa lagi kita untuk memberkati majlis kita buka lima umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tanpa masa lagi saya pun persilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan sesi beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi da'watihi wa sallam bi sunnatihi ila yaumil din. Ya, terima kasih saya berikan Tuan Pengacara Majlis yang berbahagia, Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam, Al-Hadi Tuan Kuasa Surau, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur Allah Ta'ala dapat bertemu lagi kita pada malam ini. Ingatkan habislah ada sesi ini. Minggu depan puasa insyaAllah. Jadi akhirnya kita pertemuan kita sebelum menghadapi bulan Ramadan. InsyaAllah Allah panjang umur kita ya. Allah membaliknya Ramadan. Allah pertemukan kami dalam bulan Ramadan. Bagaimana saya sebut dulu, di sana sini suasana berubah. Surau makin ramai, masjid makin ramai kan. Banyak lagi acara-acara agama ya. Ataupun tambah lagi hubungan akrab tadi antara sesama kita, masyarakat ya. Khususnya kalau di taman ni memang lagi ramai dah tengok. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala payungkan, turunkan rahmat dia kepada kita semua insyaAllah. Jadi orang tanya kepada kita, saya katakan apa ya amalan? Amalan dijadikan dalam Ramadan ni memang 70 kali. Saya banyak tu. Jadi amalan apa? Amalan yang paling utama. Apakah amalan Ustaz? Amal ni dia baca Quran dah baiklah memang. Betul? Kalam Allah, baca Quran, solat tarawih dah pastilah. Kita akan dulu datang. Jadi apa yang dikatakan senang, mudah, tak banyak bergerak, tak banyak keluar tenaga. Jadi kita mencari amalan insyaAllah sedikit paling mudah, okay? Tapi dia punya kehebatan luar biasa dan paling utama sebenarnya. Yang sebenarnya kita juga dah baca setiap hari ya. Apa dia tuan-tuan? An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis panjang, saya perlu terjemah sekali lah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, wa kallani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakat Ramadan. Aku ni diwakilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jaga harta Ramadan, zakat Ramadan. Dulu macam sekarang kan, kita bayar zakat guna duit mudah. Kalau dulu bergedung pun dia tak pakai duit lagi. Gandum, kurma kan. Bayangkan kalau ramai-ramai zakat, banyak tu bayar zakat dia. Berkilang lah.
faja'ala yahsu min at-ta'am. Dia tumpahkan apa? Makanan. Saya dah baca di sini. Tidak ya? Dulu lepas. Belum lepas ya? Okey. Di antara kelebihan apa? Siapa orang ini? Dia iblis. Itu iaitu syaitan. Dia yang mengajar kepada Abu Hurairah pentingnya ataupun kelebihan ayat kursi. Jadi berapa kali kita amalkan? Ayat kursi ni, ikut sunnah ni lah. Berapa kali paling tidak? 8 kali. Okey, bila? Satu, selepas setiap solat fardu. Yang kedua, kalau dah setiap solat fardu tu maknanya berapa kali? 5 kali lah kan? Sunnah. Maknanya rugi tak baca walaupun jarak. Okey. Lagi satu, sebelum tidur baca ayat kursi. Yang inilah syaitan kata kamu tidak akan diganggu sampai pagi esok oleh syaitan tadi. Dah berapa? 6. Lagi dua daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Sama juga syaitan bagi tahu baca 2 kali satu hari, pagi dan petang atau malam, tidak akan diganggu oleh syaitan. Semua ini sahih dan Nabi perakui apa yang syaitan sebut. Syaitan pun ada betul juga. Orang syaitan ni adalah kelebihan dia kan. Itulah yang Nabi akui untuk menjadi amalan kepada kita tuan. Baik. Jadi kita hayati ayat itu. Dah sampai ayat dia. Lupa. Dah baca ayat tu. Ya? Ayat dia belum kan? Ayat kursi belum ayat dia. Ayat belum. Jadi kenapa khasiat dia itu tinggi? Hebatnya ayat kursi. Dalam ayat kursi itu ada kalimah yang paling agung. Apa kalimah paling agung? Okey. Sayyidus surah, induk, ibu ataupun penghulu surah dalam Quran, surah apa? Penghulu surah. Ini Nabi bagi gelar semua. Sayyidus surah Fatihah. Lalu kita baca tadi, betul? Hebatlah surah Fatihah ni. Lepas letak dia pun di pembukaan Al-Quran. Kemudian Sayyidul Ayat. Tadi surah paling agung Al-Fatihah. Ayat paling agung ayat kursi. Dalam ayat kursi itu ada kalimah yang paling agung. Itu yang saya kata yang paling mudah untuk beramal. Tapi itu yang paling hebat. Apa dia? La ilaha illallah. Kalau dalam ayat kursi itu Allah itu diganti dengan huwa itu dia lah. Allah la ilaha illahu. Betul tak? Hu itu siapa? Allah. Dan Nabi juga sebutkan afdalul doa yaum Arafah. Doa paling mustajab, paling afdal, paling baik doa pada hari Arafah. Untuklah tuan-tuan kalau ada pergi sana kan. Tuan duduk pada masa tempat yang mustajab. 2-3 kali dia pergi haji. Mudah-mudahan perangai berubah. Tapi kalau tidak, dia jadi haji apa? Kalau orang Jawa kata haji mabur. Pernah ni, aku tahu kursi mabur kan? Mabur tu apa? Terbang, apa yang jadi apa? Kalau Arab, mabrur. Makbul lah, mabrur. Kalau orang Jawa, mabrur. Kenapa? Tanda-tandanya banyak lah. Pergi banyak kali naik haji, pergi umrah, tapi perangai tak berubah. Surau pun tak jumpa, akhlak pun teruk tak juga berubah. Itu antara tanda-tanda haji itu apa? Mabrur, bukan mabrur. Dan Nabi kata, wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli.
afdal yang aku sebut dan para nabi sebelum aku sebut apa dia? La ilaha illallah. Itu dia. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita kirim arwah, kita apa fikirnya yang utama? Tahlil kan? Apa dia? Ini dia. La ilaha illallah. Cuma Nabi Muhammad SAW bertambah. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Dalam hadis riwayat lain Tirmizi disambung. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sambung. Yang baca itu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maknanya ini paling hebat tu. Jadi tak payah nak cari yang lain. Bila orang tanya apa dia, nak buka Quran malas, baca dia. Zikirlah la ilaha illallah la ilaha. Tapi kadang-kadang orang dia tak minat. Kenapa? Sebab tak grammar. La ilaha illallah. Ala ustaz dah biasa. Jangan lina ni. Itu yang terbaik. Baik. Dalam ayat kursi ni, Allah Ta'ala dia kenalkan diri dia, zat dia. Nombor dua, dia bagi sebab kenapa dia hanya Tuhan yang layak disembah. Dia macam tahu pengenalan kau. Betul dalam Islam selalu ada ulama sebut awwaluddin. Sama awal agama itu ma'rifatullah. Awal agama itu kenal Allah. Di mana? Dalam ayat kursi. Ayat kursi ni tak ada buat fakar apa. Dia semua cerita tentang uluhiyah ketuhanan Allah. Soalan Allah Ta'ala kata bila dia kata ayat mula apa? Ayat kursi ni mula daripada mana? Allah mula ilaha. Bukan orang yang hukum kan? Kita bahas dulu kan? Tapi tak adalah salah tuan-tuan baca orang hukum tu. Betul. Cuma bila kita ada ilmu, orang tanya ayat kursi mana dia? Mana mula? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dari perkataan al-ilahu, gedebak-gedebuk Allah. Ismul Azam, nama Tuhan kita paling agung adalah Allah. Dia paling banyak disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata seolah macam aku ni Allah, la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia. Ini kalimat tauhid kalau kita belajar. Dia ada dua unsur penting di situ. Bila sebut kalimat tauhid la ilaha illahu ataupun la ilaha illallah, pertama dia ada penafian. Menafikan di sana ada Tuhan. Sangkaan-sangkaan yang mengatakan ada Tuhan selain daripada Allah, itu nafi dia. La ilaha, isbat dia mana? Penetapan ada Tuhan tu. Illallah, tak ada apa siapa Tuhan patut, tak ada kecuali Allah. Itu kalimat besar je. Kita bukan itu. Jadikan ada zikir, jadikan amalan. Dan Allah Ta'ala sebut la ilaha illahu. Apa seterusnya? Allahu la, baca tuan-tuan, 1, 2, 3. Allahu la ilaha illa hayyul qayyum. Allah itu dia kata aku ni satu zat yang al-hayyu. Hayyu ni hayat. Apa hayat? Selagi hayat dikandung badan. Apa hayat? Hiduplah, hidup bahasa Melayu. Hayat. Tapi di situ diurus satu tasydid. Hayyun. Sama juga. Hayyun al-qayyum asal qiyam. Qiyam ni apa? Qiyamul lail. Apa ni? Qiyam. Berdiri, bangun. Allah dia sebut qiyam, sebut qayyum. Kenapa? Satu. Hayatun tu pun jadi hayyun. Maha hidup. Ada bahasa Arab ni dipanggil sirah mubalaghah. Bila dia ada tasydid. Okey, hayyun, maha hidup, berdiri sendiri, hidup dia yang paling awal, tidak ada permulaan. Itu dipanggil apa? Kalau kita selalu sebut ni, Allah
al-awwal wal akhir. Tuhan sebut dia yang awal, yang akhir. Awal Allah itu tiada permulaan. Dipanggil apa? Azali. Istilah azali kan disebut. Okey. Akhir tanpa penghujung. Dia sebab tu sama. Okey. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Abadi badai. Mula tanpa awal tanpa permulaan. Pening nak pujuk orang gila. Macam mana benda ada mula tapi tak ada permulaan ni? Itu jangan jadi gelisip lah. Kita tak diarahkan, tak disuruh untuk buat. Fikir macam mana dulu Allah. Azali. Akhir tanpa penghujung, maknanya abadi. Kekal abadi. Forever. Selama-lamanya. Itu bila surah Al-Baqarah itu sangat kuat. Berdiri Allah Ta'ala pula qayyum. Berdiri maknanya dia tanpa memerlukan apa? Bantuan, pertolongan yang lain. Kita berdiri juga, betul? Kadang-kadang kita nak bekerja, nak hidup, kita perlu bantuan orang, perlu bantuan masyarakat, perlu duit dan sebagainya, betul? Tapi bagi Allah Ta'ala tidak begitu. Laisa kamitslihi syai'un. Bila kita yang kursi ni, orang kita yang kawin dah. Okey. Kemudian terusnya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang kita secara masuk rasul umumnya macam mana? Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Tapi tengok bahasa Allah, la ta'khudhuhu, tidak menguasai Allah sinatun, mengantuk, wala naum, dan juga tidur. Apa tadabbur? Kenapa Allah sebut itu? Kan senang orang kata Allah ni, aku ni tak mengantuk, tak tidur. Tak, dia kata apa? Mengantuk dan tidur tidak boleh menguasai aku. Kalau nanti tak faham kenapa begitu kan? Satu, Allah Ta'ala nak sebut mengantuk dan tidur itu makhluk. Nombor dua, mengantuk dan tidur ini sangat-sangat berkuasa. Hebat mengantuk, tidur ni semua dia boleh kalahkan makhluk Allah. Okey, kalau manusia, binatang semua mengantuk tidur kan, maka dia sangat berkuasa. Dengan kau dapat tidur pun boleh datangkan kesegaran. Mengantuk sangat hebat, tidur dia. Tapi sehebat-hebat mengantuk dan tidur, dia tidak boleh menguasai Allah. Okey? Bila kita rasa mengantuk dan tidur di paling berkuasa? Allah sebut ni, bukan kosong. Waktu kuliah Ustaz Husaini. Ada tak kak? Tadi okey je. Ustaz Assalamualaikum. Terus sempat ni. Saya akui, saya tak nak cakap orang lain lah. Waktu berubah, kita kerja kan, kalau rehat lagi, terus pergi, dah penat kerja ya. Terus duduk rumah, dah penat, ditocok lagi kepala kita kan. Mengantuk. Batu budak dia kalau nak tidur dinyanyikan, didendangkan, supaya tetih otak dia. Kan, tidur. Begitulah saya tak nak cakap orang lain. Orang tuan-tuan okey tak supaya besok dengar khutbah macam ni? Mengantuk tak? Kadang-kadang tengah khutbah juga, wujud sana ngomong, ngantuk tidak lawan ni. Kuatnya langkah. Bila baru teringat ayat kursi, betul Allah Ta'ala kata, mengantuk dan tidur sangat berkuasa. Betul tak? Dan Allah Ta'ala sebut dulu mengantuk dan tidur, dua-dua ada peranan dan dua berbeza. Okey. Ada orang mengantuk tapi tak boleh tidur, betul tak? Kancilan mau jawab apa? Betul lagi kan? Pokok apa macam apa? Dia ngantuk tapi pusing
kanan kiri kat kadang-kadang lah. Tangan boleh tengok 3 pagi, tapi mengantuk detik. Itu orang Jawa lah, nak minta maaf. Sebab ada istilah ni namanya kancilan. Betul tak? Orang Jawa betul? Orang Melayu pun. Ya? Itulah Melayu ni lemah. Kurang dok. Kita pun lupa Melayu. Tak ada lagi dah. Tapi istilah tu kan. Betul tak kadang-kadang? Hari tu nak. Kadang-kadang orang tidur. Pukul 4 orang lalu. Dah baring macam apa tu? Ya Allah. Hebatnya mengantuk dan tidur. Dia boleh main kita tahu. Ada orang yang tidak mengantuk tapi tidur je. Ada tak? Ada. Minta malah ni cerita lama. Di kampung saya ada pakcik yang meninggal, tapi dia baik lah, tak baik dosa sebab dia mengantuk je. Kenduri boleh tidur. Orang lain sibuk ramai-ramai dia duduk. Ya Allah, dia dah saya cakap. Tapi baik lah orang ni, Allah. Dia tak payah cakap. Ni kita boleh orang-orang letak, dia boleh. Tidur pakcik, tanya isteri dia. Pakcik ni dah memang macam itu. Betul tak? Dia tidur tapi tak mengantuk. Ada kawan saya, anak saudara dia, makan boleh tidur. Boleh bayang tak? Dia boleh brain tak badan. Makan ni, makan. Ustaz, anak dia sekarang saya. Ustaz, anak saudara saya makan tidur. Malam main game dia, tak tidur. Bila makan pun makanan yang keluar balik. Tidur. Ya Allah, hebatnya tidur ni. Mengantuk. Dia boleh menguasai siapa saja, betul? Tapi tidak boleh menguasai Allah. Itu sebab yang berapa? Hayyul Qayyum sebab 2, 3, 4. Sebab yang kedua, sebab yang ketiga tadi. Kenapa kita perlu sembah Allah? Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-6. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu, la ni dalam bahasa Arab juga bermakna lam milkiyah. Dengan makna apa? Milik Allah, miliknya. Apa? Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah dia tak cakap apa? Langit milik aku, bumi milik aku. Ayat tak begitu. Tapi apa? Apa yang ada kat langit itu milik aku, dan apa yang ada kat bumi itu milik aku. Kita pergi satu rumah, betul? Kita pergi satu rumah kan, penuh, rambut penuh semua macam. Kita tanya kawan, barang ni siapa punya? Itu saya punya. Betul? Maknanya apa? Satu, hebat, semua dia punya. Cenderung kita akan mengatakan bahawa rumah itu pastilah rumah dia betul. Jadi tak perlu Allah Ta'ala kata langit aku punya. Tapi bila kita tengok kehebatan alam yang betul, tak berapa bilion bintang itu tersusun cantik, ikut landasan dia bergerak, itu milik Allah di langit. Maknanya langit itu adalah milik Allah. Tak payah cakap lagi. Dan kalau kita pergi satu kebun, betul? Di kebun 2 ekar, semak orang lain, betul? Ada kehebatan. Tapi bila kebun tu penuh musangking, nampak tak? Ini kebun siapa? Pak Mat. Ini musangking ni terakhir punya. Hebatnya berapa? Ada 200 nombor. Kenapa rahim? Kebetulan. Tak kena pula tuan Haji Raul, teruk. Jadi orang kata, adakah hebatnya tukang kebun tu? Tak, mereka kata apa? Yang dalam itu betul. Ini saudara-saudara kita nampak indah di langit ini, alam ini. Itu semua adalah milik Allah. Sebab itu kau kena sembah aku. Sebab itulah aku, sifat aku Allah Ta'ala. Okey. Ayat yang ke-8 Allah kata, man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Man ni man istifham min nafi. Kan man ni mana siapa? Tapi kalau selepas man dalam satu ayat itu ada illa. Man zalladhi yashfa'u illa bi'izni. Man di situ nampaknya tidak ada yang boleh bagi syafaat kecuali dengan izin Allah.
Maknanya Nabi pun tak boleh bagi syafaat kecuali dengan izin Allah, walaupun dengan orang yang Nabi sayang. Betul? Nabi tak boleh bagi syafaat, tak boleh bagi hidayah. Sampaikan Nabi berpesan kepada anaknya, "Ya Fatimah, angkizi nafsak." Wahai anak kesayanganku Fatimah, engkau bebaskan sendiri diri kau. Besok aku apa ni? La amliku minallahi syai'a. Aku tak ada kuasa apa. Itu Nabi betul. Kalau kita syafaat ni, betul? Dia ada syarat-syarat dia. Dalam Quran juga sebuah syarat kita ni dapat syafaat Nabi Rasul. Pertama apa? Satu, mesti dengan izin Allah. Dalam ayat lain, mesti orang itu yang Nabi nak bagi itu, orang itu sendiri mesti orang yang Allah redha. Mesti orang itu ahli tauhid yang betul. Maknanya orang kafir tak dapat syafaat, walaupun baik atau macam mana. Itu kerugian dia kan. Itu kadang kita kan ditawan kafir baik dari segala kan. Kita perlu doakan, ya Allah, begitu hebat memberi dan perangai berbuat baik. Tapi kita ni mampu ya. Kita hanya berdoa, ya Allah, kau bagilah hidayah pada cukuplah. Macam Abu Talib kan, Nabi minta pada Allah, tak boleh lah. Kerana apa? Syarat itu tak dipenuhi. Itu apa? Dia bukan ahli tauhid, dia tak menyembah Allah. Ataupun apa? Tidak dengan izin Allah. Ibrahim pun macam itu. Nabi Ibrahim, Nabi cerita, Nabi Ibrahim ni bapa dia nama siapa? Ada orang nama Ibrahim ni. Ibrahim bapa dia nama Azar. Azar ni kafir. Nabi kata satu hari, ya, bila Ibrahim dia tengok bapa dia ke akhirat esok, mukanya hitam berdebu. Ibrahim tu cakap dengan bapa tu, "Alam aqul laka la ta'sini." Aku kan dah cakap, wahai ayahku, jangan lawan aku. Kenapa kau lawan? Tengok, sekarang sini. Bapa dia kata apa? Al-yawma la usika. Hari ini aku takkan lawan kau. Tak boleh lah. Sorry, sebab hari akhirat kan. Kemudian Ibrahim buat apa? Sayang dengan bapa dia walaupun kafir. Dia minta pada Allah Ta'ala. Dia kata, ya Allah, engkau dah janji pada aku tidak akan menghina aku. Betul? Aku nak bapa aku ni masuk syurga. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Minta maaf, dia kata, kerana apa? Sudah menjadi ketetapan aku, syurga itu tidak akan dihuni oleh orang-orang kafir. Jadi tak boleh buat apa? Bapa sedih. Kita mesti juga buat. Kita nak baca tanya doa tak salah, tapi jangan haraplah anak-anak kita nak sedekah itu bagi hari ya. Belum tentu begitu. Sekarang masih hidup, kan? Dia diambil harta kita, pusaka peninggalan banyak. Ya, harap yang baik-baik kan? Tapi belum tentu betul. Adakah kita kat kubur tu sentiasa nak doa keadaan baik tu kan? Kecuali apa? Amalan-amalan ini, amalan kita ini peluang kita. Jangan harap orang lain. Kalau harap orang lain senang aja. Harta banyak dan sebelum mati nak ambil 1 bilion, doakan aku terus. Dan salah satu orang yang tak dapat juga mendapat syafaat ni siapa? Dia tidak dapat redha Allah, iaitu orang yang Allah Ta'ala laknat. Oh, laknat ni lagi. Kalau orang kita ni sebut laknat ni tak elok kan? Laknat kau, jangan sesekali keluar dari mulut kita dia laknat. Laknat ni apa? Orang sini kata sway. Jauh, al-bu'du min rahmatillah, jauh daripada kasih sayang Allah. Maknanya benci kepada Allah. Ini dah melaknat. Saya tak pernah dengar orang mencuri, orang minum arak. Hadis ke Quran yang kata mereka dilaknat. Tak ada. Siapa orang dilaknat ni? Oh, nombor satu orang yang Allah laknat, innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Iaitu orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Laknat. Nampak macam okey kan? Kenapa?
ulaika yal'anuhumullah, mereka dilaknat Allah, wal malaikati wan nas ajma'in, malaikat semua laknat dia, dan juga manusia. Sedangkan dosa tak jumpa. Ia dosa besar betul, membunuh, minum arak, berjudi, tapi tak ada gandingan, tak ditempel ayat laknat. Tapi bila menyembunyikan ayat Allah, hukum Allah, maknanya menyembunyikan ilmu ini, laknatnya besar sekali. Kenapa? Sebab bila kau sembunyikan ilmu hukum, berbondong-bondong orang akan masuk neraka sebab jadi jahil. Itu betul. Apa? Nampak jaringan kan? Rupanya berat. Sebab tu ada ilmu sikit pun bagi tahu. Orang bertanya ada ilmu sikit sampai. Betul? Lagi-lagi berkata hukum agama kan? Ni hukumnya apa Ustaz? Tak boleh jawab. Mulut penuh dengan apa? Coklat. Kalau dia cakap coklat keluar, apa hukum? Baru. Lagi-lagi tu laknat Bila kisah kedua, orang yang laknat dilaknati adalah apa? Orang yang tidak cegah kemungkaran, itu laknat juga. Bahaya. Kita tak payah pandang jauh dalam luar segi anak kita, isteri kita tak pada Allah kan? Dia selalu dayus, laknat oleh Allah. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Allah laknat Bani Israel, maknanya lidah Isa bin Maryam. Kenapa? Kanu la yatanahawna an munkar, kerana mereka tidak cegah kemungkaran. Tapi dia ada step lah. Ada orang autoriti betul, dan mula-mula ada kuasa. Kalau Nabi kata kita kan tak ada kuasa, tak mampu. Maknanya paling tidak kita hati berkata tidak suka, itu selemah-lemahnya. Tuan yang saya kasih dari rahmatullah SWT, jadi saya berkongsi di antara perkara-perkara lain yang mendapat laknat ini kita nak dapatkan rahmat Allah, jangan dilaknat oleh Allah SWT. Yang pertama, ulama sebut apa? Perkara yang laknat ni, kita tak dapat syafaat. Syafaat tu pertama iaitu orang yang Cina buta. Tahu Cina buta? Cina itu yang buat orang Melayu. Ramai orang buta. Dia ada sebut Cina ni tak sunat lah. Kata orang tak mahu kan. Cina buta ni apa? Pak sanggup, awak dah ceraikan isteri talak berapa? 3, bukan main je. Bagilah 1 dulu, boleh rujuk kan? Bukan main, sebabnya dia gila talak. Baru duduk 3 seminggu bini tak ada. Bau kalau kabur, betul? Nak rujuk boleh? Tak 3? Pak boleh. Dia terpaksa apa? Tunggu isteri tu kahwin dengan orang lain. Orang itu ceraikan balik, barulah dia boleh kahwin semua. Yang orang yang jadi yang Cina buta ni mana? Yang pak sanggup tu kahwin sementara, lepas tu dia ceraikan dulu isteri. Itu namanya Cina buta. Cina buta. Dia bagi sekian harga, ambil ni 100,000, kau kahwin dengan isteri aku 3 bulan, 2 bulan, lepas tu kau ceraikan balik, dia aku nak kahwin lagi dengan dia. Kalau tuan-tuan nak tak? Kalau kuat ambil 100,000, aku tak ada. Tapi lepas tu jangan cerai. Pandang mereka dia tak ada cakap apa. Betul? Isteri aku, kenapa jadi laknat? Isteri sendiri laknat dalam baik. Kau nak apa? Kau nak cerai, nak bagi orang. Bodoh apa punya macam ni? Orang dia kata tak boleh break. Laknat kan? Buruk betul perangai kan? Ya Allah, kau nak kahwin dengan dia, kau cerai kan? Permata nak bagi orang. Ini laknat Allah dan Allah SWT. Tapi janganlah perkara dengan aku ya. Mudah-mudahan tak ada lah. Okay? Besar tu usul dia. Yang kedua, apa dia?
lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki, pun tak dapat syafaat kamu. Dilarang Allah. Ada budak perempuan macam lelaki ni dipakai apa? Jadi dia aku tengok Allah. Macam lagi dia pakai cap dengan seluar gini darah mudah macam jatuh. Tengok depan ada sikit naikkan. Oh perempuan apa ya? Ya Allah Allah menyerupai tu. Nak kata lelaki perempuan kan? Nak kata perempuan betul macam lelaki pula gaya dia. Bahaya. Sama je lelaki yang ada kan. Dia ada lagi tu. Kalau dia memanglah sejak dia lahir kan, pula kan, kita nak dunia kan. Kalau dia boleh ubah. Kalau nampak orang tu itulah macam lelaki kan. Aduh beli. Itu yang apa yang dia lah. Begitu bagus sekali bersuara, suara yang lebih besar dari aku. Kaget juga. Dah ingatkan tak betul punya anak. Okey, jadi dah yang dilakukan. Apa lagi? Orang yang ambil sempadan tanah, hati-hati. Dia sebut-sebut tanah ni satu panduan lah. Sama juga sempadan rumah. Tu rumah tuan-tuan lagi rumah ni kan. Hati-hati lah. Kalau yang lagi jelas tu macam kalau kita tutup tanah, dia buat sepadan tu kata nak buat parit sepadan. Pandai dia. Parit tu dibuat oleh orang. Tempat dia dapat 100%. Tanah ni besar, tapi kata akan dibelenggu dengan tanah. Ada sedikit besar sekaki. Sekaki 1 ekar kan potong dan dia berpukul. Yang main-main. Ini ambil tanah orang. Ni buat tanah ni sebesar. Baik, 48. Orang jadi gantung tu, jangan bunuh. Kerana sebab tak pernah. Jadi siapa-siapa yang ingatkan lah. So, saya dah settle lah. Nanti saya uruskan sebenarnya. Semua dapat geran. Bila dapat geran, lantak kau nak buat apa dengan kebun kau. Betul? Dah nama kau. Betul? Tapi selagi tak dibagi. Betul? Gaduh. Ada relax dah start. Bukan banyak pun sekar. Kisah kita orang. Anak kau. Tuan-tuan tahu tanah ni kecek di Salak tu. Berapa tu? Kat tinggi tu. Seka. Juta tu. Dan main-main. Dulu tak ada apa-apa kan. Sekali dengar harga duit tu. Tengah nanya biru. Apa gantung aku punya ini. Macam-macam kan. Jadi antara tuntutan utama selepas mati adalah pembagian harta pusat. Dia tanah ke tanah mesti ada hitam putih. Jangan suka-suka dia begitu. Bila awak dah tinggal mati kan dah tak ada. Yang nama tak ada. Kelak kabur kau. Yang bawah ni beratur dulu betul. Dia dah ada anak, dah ada cucu. Sumpuk kulit semua nak. Hati-hati dia tanah. Okay? Sambil boleh bila anak Allah Ta'ala. Kemudian apa lagi? Al-Qazfu. Al-Qazfu ni apa? Qazaf. Hukum qazaf. Qazaf ni apa? Menuduh orang baik pada zahirnya. Hati tu kita baca kan? Pada pandangan zahir. Perempuan ni pakai tuduh baik saja kemarin akhlak baik. Kita tuduh dia tanpa bukti. Dia ni berzina, pelacur. Dosa ni apa? Salah. Bukan hanya zina lah. Menuduh orang liwat. Pun qazaf. Dosa sangat besar. Tapi orang tak takut saya tengok. Tak takut. Tak tahu lah. Kenapa? Kadang-kadang cakap dia mudah. Orang tahu orang dulu kan. Dosa qazaf besar lah. Dilana oleh Allah. Jadi saya ingatkanlah tuan-tuan. Kira mana-mana parti orang parti ni kan. Engkau walamon ke? Engkau walanon ke? Betul? Kira kau jangan sebut isu-isu lewat. Bila kau ngetek, alah dia tu pelewat. Anda lah menuduh sesuatu betul. Kalau tak dapat datangkan saksi, kau kena rotan 84 oleh siap. Maknanya lah. Dia ada tuduh, ada apa, ada saksi, biar dia jawab depan Allah, betul? Allah nampak dalam Quran semua. Okey. Kalau kau tak dapat dapatkan bukti kan, jangan sebut. Lagi satu saya nak beritahu ni benda aib, benda dosa sendiri. Betul? Antara dia dengan Allah.
Malu kita dengan orang kafir lah. Cerita sikit-sikit kita punya orang ni kan tok guru rogol anak murid kan? Pernah kita di madrasah-madrasah kan ada. Yang lain bukan tak ada, tapi dia pandai simpan. Yang kita dicanang di mana? Di media-media dia padahal air ni kena tutup. Pernah sebut dulu kan, kamu dilantik jadi naga, dia tak boleh, saya ni dulu kaki todi. Tak payah aku. Kau ngadu buka depan Allah. Dengan orang tak payah mengaku buta. Tak boleh. Ini kita nak bila beradab lah itu muncul, benda-benda itu dosa-dosa besar. Itu adalah perkara yang mendapat laknat daripada Allah. Dan akhir sekali, orang perempuan dan kecil hati memang sebut kan, itu apa? Tidur membelakangi suami. Laknat apa? Apa makna tidur belakang suami ni? Dia tak nak lah. Tak nak. Dia tak tuan ni kan? Ya itulah maksudnya kan? Maknanya dia tak nak. Dia laknat kan? Yang dia kata kau kena laknat sampai besok pagi. Kalau orang tu mati macam mana kan dia? Jadi suami kan mati. Nanti dia cari orang lain pada dia. Dia orang baik. Itu tak bisa berlaku itu. Cuma dalam situasi ni kita kadang-kadang ada suami isteri kerja kan. Suami pun kena lah faham. Kau jangan kau sedap kau je betul. Isteri penat. Kadang-kadang ada yang saya senang suami isteri kerja ni, dia balik tak masalah. Dia nak mengemas, nak basuh itu sekarang pukul 12 lagi tu. Awak baca surat khabar mentah, merokok, tempang kaki. Lepas tu batu nak. Perempuan benar kan? Jadi ini juga kena ada timbang tara daripada orang suami. Kita orang lelaki ni. Jangan kau ikut sedap kau kan? Betul. Kalau kau tak melantari kuliah, kau kata kan? Saya cakap apa? Allah, mesti tu kena buka mata kau tak larang kan? Jangan lulus bendur tak, boleh bagi hujah. Bang, saya masak tahu. Pula kain daripada apa? Basuh kain, lipat kain, jemur kain, lipat kain tu. Berat kerja saya ni. Itu baru cerita kain. Yang kat kain ni. Sedap. Ini kena ambil perhatian lah. Kena ambil apa? Toleransi kita baik. Dia masih betul. Okey, satu ayat sikit boleh ya? Okey. Iaitu ayat yang ke-9. Kenapa kena sembah Allah? Allah itu siapa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kau kena sembah aku sebab aku ni mengetahui apa yang ada sekarang dan apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku di akhirat esok. Semua Allah Taala tahu. Maknanya berkuasa kan? Menimbulkan gerun tak? Tahu. Macamlah polis di tangan kita. Polis ni ada kuasa. Kalau datang tiba-tiba polis, apa yang kau buat dulu? Dengan mereka tarik beg ke? Padahal pasal kenapa kau jadi begitu? Pulang apa emaknya? Beg pasal lah. Kenapa? Sebab dia ada kuasa ke? Macam tu. Apa tak lagi? Allah Ta'ala. Betul tak? Ini perempuan kecil kan? Manusia kan? Pula dia ketuk pintu kita malam-malam. Kau ini kan? Tengok juga lap lampu biru tu kan? Apa benda? Tengok tak betul. Sebab itu kuasa. Cik punya kisah silam semua ada dalam tangan saya. Aduh, hidup pun tak seronok, betul tak? Cik tak boleh tahu, jangan main-main, semua ada. Okey? Betul? Kalau yang lucu-lucu ada kan? Sama juga macam dengan anak kita kan? Sama. Masih dia kecil dah. Dia nak apa jumpa mak bapak. Dia ada masalah dengan mak bapak. Kenapa? Sebab dia yakin bapak mak tak akan aniaya dia, betul? Dia minta apa pun mak bapak akan bagi yang baik kan? Tapi tak lagi Allah.
makbul. Ingat tu. Kerana apa? Yang lalu ma baina aidi wa ma khalfahum. Aku tahu kenapa aku tak mustajabkan doa. Itu adalah lebih baik. Itu kalau ulama dulu atau guru saya cerita, dia kata kalau apa yang mereka doa, ulama dulu ya, antaranya Allah kabulkan, dia bersyukur sekali, alhamdulillah. Tapi bila doa dia tak mustajab, tak dapat, dia akan berkali-kali sebut alhamdulillah. Kenapa? Sudah kompor yang Allah Ta'ala tak bagi itu lagi baik sebab masalah sebab. Tuan mungkin nak kaya kan? Tak ada kaya. Nak kaya kan? Tapi tak juga kaya. Cukuplah makan. Tapi nak cari diri orang yang kaya kan tak boleh. Kereta pun kancil dia dulu. Rumah pun bodoh kan? Tak boleh. Kenapa? Allah lagi tahu. Mungkin kalau tuan-tuan kaya sekarang ni, kau tak dengar kuliah Ustaz Saidi kan? Tak mana kau. Duit banyak ke? Mana-mana boleh pergi. Apa mau semua boleh dapat. Betul? Bukan semula. Tapi itu antara apa hikmah. Bila Allah Ta'ala perintahkan perang kan? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Difardukan kepada kamu berperang, sedangkan perang itu kamu tak suka. Allah katakan itu. Tapi Allah katakan apa? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin benda yang kamu benci sebenarnya baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, benda yang kamu suka apa? Wa huwa kurhul lakum. Sebenarnya dia apa yang tak elok bagi kamu. Jadi kita bersyukur pada Allah kan? Jadi kita supaya bersyukur kita, ataupun kita mungkin doa kita Allah Ta'ala tak termakan sekarang, tetapi di mana? Di akhirat nanti, maknanya kita lagi dapat yang lebih baik. Okey? Cukuplah, ada sikit ayat lagi tu kita kira habis ya. Nah, kita sambung lepas raya lagi insya-Allah. Alhamdulillah. Kita seminggu, saya minta maaf banyak ya. Terutama pihak perusahaan surau, saya kasihi dan saya hormati tuan apa. Selama saya bersama ini memang banyaklah silap kan yang tak memenuhi kehendak tuan-tuan. Mungkin tertegur, rasa tak apa. Itu semua untuk kebaikan besar. Bersama kita kosong-kosong kan. InsyaAllah ketemu lagi nanti selepas hari raya. Ada apa? Nangis ke? Oh, tak ada nangis. Semua kan? Oh, semua. Tahu kan? Okey, oh. Macam apa? Nak tanya sikit ya? Oh, ya, boleh. Tiba-tiba kita nak pakai kurta. Nak pakai? Pakai baju kurta. Kurta? Apa yang terambil baju kurung kedah? Itu boleh pakai perempuan tak ada? Baju kurung? Kurung kedah. Baju kurung kedah tu macam saya tak pasti. Dia bukan kurta juga, tapi kalau kurta kan dia ada kurta. Tapi itu untuk orang lelaki ke untuk perempuan? Jadi kalau ikutnya perempuan boleh. Tapi perempuan pakai. dia kalau dia dalam fiqh disebut al-adatul muhakkam adat tu di kebiasaan itu lebih hukum. Maknanya boleh. Oh, boleh. Kalau memang okey, semua orang dah masuk dah tahu. Contoh ya, pakai ini memang boleh untuk lelaki dan perempuan kalau ada masalah. Ya, sebab benda tu gelap kan, lampu tak hidup. Dan nanti ada banyak ke baju tu? Tak, maksudnya tak saya ada. tak perasan dia dipakai lah. Pakai. Bila orang gelap kan. Kalau orang gelapkan tu bukan kebiasaan ada, tak boleh. Maknanya ganjil lah. Macam ganjil. Bukan macam, memang ganjil kan? Semua orang ketahu betul? Tak boleh pakai. Tak boleh. Dia kalau ada yang biasa orang tengok pun tak ada apa, betul? Macam baju kurung, baju Melayu kan? Dia lain macam kita. Tapi orang perkara tahu tak ada kan? Sudah tahu kan? Itu baju kurung style dia, betul? Sedangkan baju kurung perempuan ada boleh juga. Kan sama lah. Tapi dah tahu itu orang lelaki punya. Walaupun begitu ya, itu salah. Tapi kalau tuan pakai orang ketawa, itu yang baik. Tak boleh. Ini hukum yang mendatang sebab-sebab ya. Jadi bagi saya jauhkan dan tak tahu itu. Ya. Maknanya memang ada lah pakai itu. Oh, terpakai lah. Sebab kita ingat macam sama ya. Saya baju
Melayu Kedah ni benar cik saya tak pernah. Oh, dia pendek ni. Oh, tapi ni Dia macam ni kalau kita kan. dia ada collar ke tidak ataupun Dia tak pernah begini. Dia terpakai. oh macam baju cikgu ni. Kan? Oh, ni collar Kedah ni. Oh, ini macam web dog tu. Tapi orang kata itu baju lelaki ke perempuan? Oh, boleh lah pakai. Tapi jarang lelaki nak pakai. Oh, burung kena orang perempuan mana tu? Tak boleh je, tak boleh. Tak boleh ya? Tak boleh. Itu dah nama dia apa? Kalau baju burung perempuan kan? Itu je lah. Ya, terima kasih lah. Terima kasih, insyaAllah. Maknanya raya jangan pakai. Allah. Minta maaf kita bilang. Okey, ketemu lagi berapa ya? Ketemu masa akan datang. Aku lupa lagi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas perkongsian pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi manfaat dan dapat kita amalkan bersama insyaAllah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.